Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mazlan Abbas, asal daripada Senggarang, Batu Pahat, Johor. Saya ambil masa bertahun-tahun study kenapa orang gagal. Tujuannya semata-mata supaya saya jangan buat benda yang sama. Dan selama 8 tahun dengan alat penapis itu, saya gunakan satu perniagaan pun tak lepas. Hinggalah suatu hari ada orang datang, sahabat saya datang cerita pasal Tone Excel. Masa dia habis cerita tu, saya terus cakap, this is the best business in the world. Komisen saya tak kira saya menanjak atau tidak, dia tidak pernah turun, tuan-tuan. Naik sampai ratus-ratus ribu. Orang kedua terkaya dalam dunia, nama dia Bill Gates. Dia mempunyai satu produk yang marketnya satu dunia. Semua orang pakai video. Orang nombor satu kaya dalam dunia, nama dia Carlos Slim Helú. Carlos Slim Helú dia berniaga sen-sen, tetapi dia dimartabatkan orang paling kaya dalam dunia. Dan marketnya hanya di Mexico. Market dia satu dunia. Dia tak boleh kejar dengan orang yang bermarketkan Mexico. Jadi saya memang nampak tuan, pendapatan yang saya dapat ni, bagi saya dia masih kecil tuan. Apa cerita kalau Tone Excel bermarketkan satu dunia? Perniagaan Tone Excel ini telah mengeluarkan ramai orang yang benar-benar mendapat passive income, di mana mereka terpaksa tidak boleh kerja. Bulan lepas dapat RM50, 21 hari bulan dapat RM200,000, 22 hari bulan, confirm gila kan? Bisnes ini merupakan bisnes yang terbaik. Saya anggap bukan terbaik di Malaysia sahaja, malah dia di dunia. Dulu saya cerita dia tak masuk akal, tapi sekarang kalau saya cerita orang tu dapat ni, contoh macam Angka Masaling 40,000, Rosen 40,000, Kak Jah setiap bulan hampir 200,000, dan dia memang telah masuk akal. Tapi hari ini alhamdulillah bisnes serendah RM90 boleh memungkinkan tuan dan puan-puan mendapat pendapatan seperti Tuan Mazlan Abbas yang hampir setengah juta. Bersedia ketika kita senang dan juga bersedia ketika kita susah. Coba berada pada tempat dan memilih platform yang betul. Telah ramai orang dalam Tone Excel ini hidup mereka berubah juga. Tapi Tone Excel ini, dia bukan hanya menguasai Malaysia satu hari nanti. Saya yakin kalau benda baik, dia perlahan-lahan akan mengembangkan sayapnya ke luar negara.